Baik, seterusnya institusi zakat hari ini tidak boleh lagi beroperasi dalam paradigma lama yang hanya fokus kepada kutipan dan agihan secara pasif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar sebaliknya menegaskan bahawa institusi itu perlu bergerak sebagai agensi pembangunan yang proaktif dengan merancang dan menilai program berteraskan keberkesanan, keberdayaan dan kesinambungan. Justru itu, pendekatan berasaskan pemerkasaan ataupun empowerment perlu menjadi teras dalam pengurusan zakat moden. Tambah beliau, kerajaan melalui Jauhar bersama Majlis Agama Islam Negeri dan agensi pengurus zakat telah mengambil langkah strategik dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif dalam bidang keusahawanan, pendidikan, kesihatan dan sosial. Langkah itu bukan hanya memenuhi tuntutan syarak, malah menyumbang secara langsung kepada agenda pembangunan negara, khususnya dalam usaha memerangi kemiskinan dan ketidaksamaan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Anugerah Zakat Kebangsaan 2025 yang diadakan di Putrajaya siang tadi. Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan ke semua kaki tangan agensi pengurusan zakat agar menjauhi salah laku dan penyelewengan dana zakat yang diamanahkan untuk kebajikan ummah.